Ayam panso merupakan salah satu hidangan tradisional Sarawak yang sangat istimewa. Untuk menyediakannya, ayam dipotong kecil dan digaul bersama bawang merah, bawang putih, halia, tepus, serai serta bahan-bahan lain mengikut cita rasa. Daun bungkang yang mempunyai aroma tersendiri juga ditambahkan untuk memberikan bau dan rasa yang lebih harum. Kesemua bahan ini kemudiannya dimasukkan ke dalam bulo yang telah dibersihkan. Bahagian hujung bulo ditutup menggunakan daun, lalu bulo diletakkan di atas api. Apabila ayam mula masak, aroma rempah dan daun bungkang akan keluar bersama wak panas, menghasilkan bau yang sangat menyelerakan. Ayam panso biasanya dimasak perlahan-lahan sehingga ayam empuk dan kuahnya meresap ke dalam setiap bahan. Cara memasak menggunakan buluh ini memberikan rasa yang unik, seolah-olah semua aroma semula jadi daripada buluh dan bahan-bahan masakan bersatu dalam satu hidangan. Ayam panso bukan sekadar makanan, tetapi juga sebahagian daripada warisan dan budaya masyarakat Sarawak, khususnya masyarakat Iban. Secara tradisinya, hidangan ini sering disediakan ketika perayaan, majlis keramaian dan acara istimewa. Pada zaman dahulu, ayam panso dimasak menggunakan bahan-bahan yang mudah diperoleh di sekeliling, termasuk buluh, sebagai bekas memasak. Kaedah memasak di dalam buluh dipercayai telah diwarisi turun-temurun dan menjadi salah satu cara masyarakat dahulu menyediakan makanan ketika berada di rumah panjang, di kebun atau ketika melakukan aktiviti di hutan. Buluh bukan sahaja digunakan sebagai bekas, tetapi juga membantu mengekalkan kelembapan dan aroma makanan. Hari ini, ayam panso terus menjadi antara hidangan yang paling terkenal dari Sarawak. Walaupun cara penyediaannya semakin moden, penggunaan buluh dan kaedah memasak tradisional masih dikekalkan. Setiap kali ayam panso dimasak, ia bukan sahaja menghidangkan makanan yang lazat, tetapi turut menghidupkan kembali cerita, budaya dan sejarah masyarakat Sarawak yang telah diwarisi dari satu generasi ke generasi seterusnya.